Arsenal ada masalah. William Saliba mengalami kecederaan belakang dan terpaksa untuk membuat pembedahan dan mungkin akan tak dapat untuk bermain selama 4 hingga 5 bulan. Mungkin awal-awal season depan kita tak akan dapat tengok the best defensive partnership Arsenal iaitu Gabriel dan juga Saliba yang mana diorang dah prove diorang punya kehebatan dekat Eropah sekarang. Calon pengganti untuk Saliba adalah Christian Mosquera. Tapi Mosquera ni ada beberapa kekurangan. Yang paling ketara sekali adalah kekurangan experience dan juga dia punya pace agak sedikit perlahan berbanding dengan Saliba. Dengan ketiadaan Saliba, nampaknya Arteta mungkin akan mengubah sedikit taktikal dekat bahagian pertahanan, mungkin terpaksa untuk bermain dengan lebih dalam dan lebih selamat dan juga kena kurangkan sikit pressing defensif yang biasanya Arsenal buat sebelum ni. Arteta juga mungkin akan menurunkan midfielder yang lebih bersifat defensif untuk cover Mosquera yang masih lagi lack of experience ni. So fan Arsenal, macam mana ni? William Saliba injured dan berkemungkinan lama tak akan bermain. Korang rasa Christian Mosquera dah cukup ataupun korang perlu cari defender lain?